Istidraj ni dia termasuk dalam beberapa kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada manusia. Kelebihan ni yang pertama ada mukjizat para nabi, kemudian karamah untuk para wali, kemudian sihir pun kelebihan juga. Dia boleh menggunakan syaitan dan jin. Dan juga salah satu lagi yang kita kata ma'unah. Ma'unah ni adalah satu bantuan. Contoh, dia duduk dalam satu kereta, orang lain kereta kena langgar, semua meninggal, dia seorang hidup. Bantuan dan juga jagaan daripada Allah. Boleh jadi juga macam tu. Dan yang kelima antaranya istidraj, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang, yang mana dia ni orang yang tak berapa baik, semayang tidak, buat kemungkaran, buat maksiat jahat, tapi Tuhan tetap bagi dia senang. Tuhan bagi dia happy, Tuhan bagi dia duit banyak, Tuhan bagi dia nama, populariti, pangkat tinggi, semua Tuhan bagi dekat dia. Sebab apa? Sebab Tuhan nak sesatkan dia. Tuhan nak jauhkan dia. Antaranya macam Firaun. Contohnya kan, Firaun ni, dia ni semua ada, segala-galanya. Tuhan bagi kemuliaan, kemasyhuran, pangkat, hebat, harta, kaya semua ada. Tapi kenapa Tuhan bagi kat dia, sedangkan dia ni antara pelaku maksiat besar, dia mengaku Tuhan. Dan penzalim kan? Penzalim. Sebab Tuhan nak sesatkan dia. Sebab itu istidraj maksudnya satu kelebihan yang Tuhan bagi pada manusia, tanda Tuhan dah tak suka dengan dia. Allah. Kalau dia cepat sedar, dia akan cepat bertaubat, minta ampun pada Tuhan. Tapi kalau dia tak sedar, dia terus lalai, terleka dan terus lemas dalam, orang kata, ombak dan juga lautan keseronokan tadi, maka dia akan terus jadi orang sesat selama-lamanya. Allah. Takutlah Ustaz bila Ustaz cakap macam ni kan. Kadang-kadang kita dengan kemewahan tu kita ingat, ya Allah, Allah sayang kita, tapi kita langsung tak solat, apa tidak, apa semua. Betul. Kan. Tapi tetap dapat rezeki tu juga Ustaz kan. Kadang-kadang ada orang tanya, aku okey semayang tak semayang, puasa tak puasa, macam kau semayang banyak-banyak, kau apa dapat? Kan susah agak hidup. Baik kau tak payah semayang macam aku. Allah, waktu tu kira ujian Ustaz. Ujian besar.